kita yang membesar-besarkan benda khilafiyah. Sebab tu orang mengamuk. Sebab tu orang nak marah. Sebab tu menjadi pecah belah. Mari pula rakyat kata kita ni bukan Syafi'i piau. Bukan Syafi'i piau pun kita. Mana Syafi'i piau? Tak ada pun. Kita pergi beli di Tesco Giant. Ada kita bila bayar ambil barang dengan cashier, kita akak jual beli ada. Saya beli barang ni ya cashier. Cashier kata saya jual barang harga tersebut. Ada? Ada. Kita cocok duit masuk dalam mesin, kita tekan Milo, jatuh air Milo. Kita ada ayat ke mesin. Saya beli ni mesin. Air Milo ni dengan harga yang tersebut. Mesin kata saya jual dengan harga yang tersebut. Ada? Tak ada. Kita pun tak guna mazhab Syafi'i. Sedap. Jahat sungguh pokok ni. Ni saya nak marah ni. Tapi saya tak lagi cabar debat. Tapi saya tak pernah nak hina dia. Dia tetap sahibus samad. Dia orang alim. Dia ada ilmu. Tapi dia sangat membengongkan kita. Dia sangat membengongkan kita. Kenapa? Karena dia kira ikut Imam Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i ni kena belajar kitab Imam Syafi'i. Kena pakai qaul Imam Syafi'i, Ar-Risalah Al-Um. Penat lagu tu. Mengikut mazhab Syafi'i bukan makna mengikut al-imamuna asy-Syafi'i sahaja, tetapi mengikut a'immah, imam-imam, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'iyah yang mereka itu menjalani pendapat ijtihad mereka di atas qawaid dawabit yang dibuat oleh imamuna asy-Syafi'i. Itu makna ikut mazhab Syafi'i. Sebab tu kita akak jual beli kita tak royak dah. Cukup dengan taradhi. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Siapa dia kata? Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Imam Nawawi min ulama'il mutaqaddimin Syafi'iyah. Cukup memada dengan taradhi, redha meredai. Tak payah dah ada akad jual beli Saya beli dengan harga ni, saya jual. Tak payah, tak apa. Tidak disyaratkan. Sah jual beli. Ada qaul qil dalam Syafi'iyah kita. Bermakna kita mazhab Syafi'i. Siapa kata kita bukan mazhab Syafi'i? Mengarut molek. Cukup dengan taradhi. Kita masuk duit 2,5. Kita tekan Milo, memang jatuh Milo. Sama. Melainkan kita masuk duit 2,5, tekan Milo, jatuh Tiger. Jatuh Kasper. Barulah tak sah jual beli. Kejukannya. Warna Tiger ni aku nak Milo. Tu kena cari mula tukar masuk air ni. Warna pergi masuk Tiger Kasper ni. Orang nak Milo, tekan Milo, tubik Kasper. Berat. Baru tak sah. Tak reda kita. Hatta kalau tak ada tiger, biar reda. Haram juga. Mana boleh tak sah jual beli benda haram. Tengok. Mazhab Syafi'i, kita tetap mazhab Syafi'i piau punya. Jangan duk dengar puak-puak karut ni. Puak-puak karut ni saja nak mengelirukan pemikiran kita. Dia kata Imam Syafi'i zakat fitrah makanan mengenyahkan. Ya benar. Bahkan jumhur ulama Syafi'iyah kata tak sah. Melainkan dengan makanan yang mengenyangkan pada negeri setempat tersebut. Macam pak kita beras, tempat Arab tepung gandum tu, biji gandum tu. Dah kita lah ni awak mari beras bayar ketua imam bulan Ramadan. Ada lagi kau pikul beras atas belakang. Oi beras. Tak ada dah. Kita wari duit. Harga fitrah mengikut mazhab mana? Walaupun asal mazhab Hanafi, tapi kita ada qaul dalam mazhab Syafi'i kita Imam Bulqini. Memfatwakan boleh. Lebih bermanfaat dengan harga sah untuk keluarkan fitrah dengan harga fitrah. Sebab tu kita pergi jumpa tu imam, ni tu imam, harga fitrahku, harga fitrah tanggungnya anak beranak aku. Sah. Ikut mazhab mana? Syafi'iyah. Lagu tu. Allah penat. Kena negara sama. Yang ke Sidi Sanusi tanya tajuk ke apa? Tajuk tak ada benda lain dah. Tajuk kena menerai balik. Karena dia mengelirukan kita, mengelirukan orang awam. Dia kata kita bukan mazhab Syafi'i piau pun. Kita pun taklid mazhab lain juga. Pandai. Memang ada kita bertaklid pada mazhab lain. Tapi dalam bab lain. Dalam bab ni tetap kita mazhab Syafi'i. Hatta kita pergi haji, pergi umrah. Kita tawaf. Takut orang panggil kena pergi ambil air semaya bila tepuh repot. Kita tetap taklid mazhab Syafi'iyah. Bagaimana kata Imam kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan kita mengambil wuduk meraihkan semua perbuatan sunat yang difatwakan sunat oleh qaul mazhab Syafi'iyah kita, maka kita boleh ketika mana bertepuh dengan kulit malastumun nisa tu, bila bertepuh dengan kulit orang puas kita tahu tu,
boleh kita taklid mazhab lain. Kenapa? Dengan meraihkan perbuatan sunat dalam mazhab Syafi'i, kita telah pun buat dah wuduk di mazhab hak lain. Mazhab Syafi'i hak wajibnya mimba apa? Wamsahu biruusikum. Sapu sebahagian kulit kepala atau rambut ada dalam hak kepala. Banyak sikit juga dah. Tapi tak dah. Kerana ni wuduk hak kita nak tawaf, takut bertepuh dengan orang puan, kita buat habis hak sunat. Berak. Ketika mana kita tepuh tu, tak apa. Siapa dia kata? Qaul Syafi'iyah. Tuan-tuan mengaji kat masjid ni, ada baca kitab, ada ustaz mengajar. Ustaz tu mufti, tuan-tuan. Tuan-tuan ada masalah, telefon ustaz. Ustaz, apa hukum ustaz? Ustaz tu bagi fatwa. Itu mufti, tuan-tuan. Orang awam yang tidak ada kemahiran dalam ilmu-ilmu agama ni, mazhab dia adalah mazhab orang yang beri fatwa pada dia. Kalau ustaz tu Hanbali, maka Hanbalilah dia. Ustaz pandai-pandai, siapa yang sebut pada ustaz? Tuan-tuan relax dulu. Saya baca nukilan daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Baru meninggal, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Dia sebut dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, jilid 1, muka surat 107. Dia kata apa? Innal 'ami la madhhabalah walau tamadhhaba bihi, wa madhhabuhu fi kulli qadiyatin huwa madhhabu man aftahu biha. Orang awam tidak ada mazhab walaupun dia kata dia bermazhab, kerana mazhab dia adalah mazhab orang yang beri fatwa dalam setiap masalah bagi dia. Dia bincang benda ni lah, masalah talfiq. Tukar-tukar mazhab ni boleh ke tak? Dia kata boleh, dengan syarat lah, dengan syarat. Tapi dia kata boleh, kerana dia kata orang awam bukan ada mazhab. Mazhab ustaz dia, ustaz benda ni boleh tak? Boleh. Dia tak pernah tanya dalil dia apa, ustaz tolong bincang mazhab apa yang ustaz pakai ni, usul apa? Tak ada. Ustaz pun terkejut. Sejak bila pandai pada aku ni? Ustaz pun terkejut. Kalau ada orang claim lah, dia kata dia mazhab Syafi'i, betul-betul Syafi'i, selain pada Syafi'i tak boleh. Saya sebut ni bukan saya nak hina mazhab Syafi'i. Dalam banyak keadaan saya juga berpegang dengan mazhab Syafi'i, terutama dalam ibadat. Tuan-tuan juga sama. Sebab itu tuan-tuan kalau sembahyang subuh, tuan-tuan kunut. Kalau tuan-tuan mazhab Syafi'i, saya tak nafi yang tu. Tapi saya nak bagi tahu, orang awam ni tidak semesti bermazhab Syafi'i dalam semua masalah. Tak. Saya nak bagi bukti supaya tuan-tuan bila tengok satu orang bermazhab dengan mazhab Hanbali, jangan kata dia sesat, jangan kata dia pelik, kerana tuan-tuan pun tidak pure mana Syafi'inya. Faham ke perkataan pure? Orang Perak dia panggil pure. Dalam bahasa Kelantan apa? Tak begitu sengoti, tak begitu sengoti Syafi'inya tu. Apa makna, apa buktinya? Saya bagi dah bukti masa dekat Lundang kemarin. Tuan-tuan tengok. Yang pertama, ijab kabul. Masa jual beli, ijab kabul. Tuan-tuan beli barang, tuan-tuan sebut tak saya beli, saya jual? Siapa sebut angkat tangan? Beli barang kat Tesco, ada beli? Ada sebut saya beli, saya jual? Tuan-tuan pergi warung minum kopi, masa bayar beli, saya beli, saya jual, ada? Tuan-tuan tidak bermazhab Syafi'i dalam masalah ini. Kadang-kadang kita beli barang kan, kita beli barang dekat kedai Cina tu kata, Haji saya jual, kita pun terkejut. Syafi'i rupanya Cina ni. Dia Cina Muslim lah kan, dia yang Syafi'i, bukan kita. Kerana dalam masalah itu kebanyakan Melayu telah ambil mazhab Hanbali yang mengatakan baik ta'ati, jual beli yang tak ada ijab kabul, tapi difahami memang nak jual dan nak beli sah. Kerana Imam Syafi'i tak boleh, dia kata mesti sebut saya beli, saya jual. Clear? Okay. Yang kedua, tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, tukar mazhab tak? Dalam bab batal wudu, tukar mazhab, kerana nak memudahkan, tukar mazhab. Yang ketiga, tuan-tuan pergi bank, nak buat pembiayaan, nak buat financing untuk beli motor, beli kereta,
Biasa buat tak? Mesti punya. Kalau guna Islamic banking lah, dia guna kaedah apa? Al-ijarah summal bai'. Sewa kemudian beli. Pertama sekali tuan-tuan kena sign agreement, janji. Yang mana janji tu tuan-tuan janji dengan bank. Lepas bank beli motor yang tuan-tuan nak beli tu, tuan-tuan akan sewa daripada bank selama beberapa tahun. Yang disebutkan dalam akad, katalah selama 2 tahun ataupun 3 tahun. Lepas tu bank akan jual motor tu pada tuan-tuan. Tuan-tuan sign agreement tu. Agreement tu design menggunakan mazhab apa? Maliki. Maliki. Kita tak peduli, sign aja. Sebab tuan-tuan kata ini dah kira halal lah ni sebab bank Islam. Siapa yang bagi fatwa kata benda ni halal? Majlis Penasihat Syariah. Dalam isu tu jadi mufti tuan-tuan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, janji tu tak boleh nak ambil tindakan undang-undang. Kalau tuan-tuan tak nak beli pun tak apa. Tuan-tuan tak nak beli, buat janji, bank dah beli motor tu. Dia kata, saya tak jadi belilah, saya ubah pandangan, saya tengok motor lain lagi cantik. Bank dah beli dah motor tu. Kalau ikut mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain juga, dia kata tak wajib, tidak boleh kerajaan ambil undang-undang, kerana janji ni wajib ditunaikan secara agama, bukan secara undang-undang. Cuma mazhab Maliki je kata boleh. Kerana mazhab Maliki kata kalau siapa berjanji dan ikat janji dengan satu benda, tiba-tiba orang yang dijanjikan dah masuk dalam janji itu, kalau orang yang berjanji dia tak tunaikan janji, orang yang dijanjikan kena mudarat, maka wajib kerajaan paksa orang yang berjanji itu untuk tunaikan janji dia. Maka dalam masalah ni kerajaan Malaysia mengambil pandangan Maliki. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ni pergi kepada Maliki. 3. Nombor 4, tuan-tuan biasa tak pergi tempah seluar, bayar cengkeram, bayar advance. Saya nak tempah seluar ni, nak tempah baju Melayu raya kan, tempah berapa ni? 150. Bayar 50 dulu boleh? Dia kata boleh. Kita pun bayar 50 dulu. Tuan-tuan, ikut mazhab Syafi'i sah ke tak sah? Saya pun tak tahu Ustaz, tapi tak kira lah saya Syafi'i juga, walaupun saya tak tahu. Tak sah tuan-tuan. Kerana mazhab Syafi'i dia kata salam ini mesti berlaku, jual beli tempahan ni mesti berlaku bila barang tak dapat, ya benda tempah mesti bayar terus. Kalau tak dia jadi baik kalik bil kalik, jual hutang dengan hutang. Maksud apa hutang dengan hutang? Kita hutang, orang tu hutang dengan kita barang, kita pula tak bayar terus, pun kita hutang dengan dia. Tak boleh. Jual beli mesti, kata mazhab Syafi'i, jual beli mesti ada kesan, sama ada bayar semua ataupun terima barang bayar tangguh. Yang kata boleh ni mazhab apa? Hanafi, yang membenarkan istisna. Dia kata tak bayar langsung pun tak apa, bayar sebahagian pun tak apa. Kerana istisna ni satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Dia kata bukan jual beli lagi, baru janji nak beli. Sebab tu boleh bayar RM50. Yang kelima, tuan-tuan nak beli rumah, ejen kata kalau nak booking kena bayar 1,000. Kalau jadi beli 1,000 sebahagian daripada deposit 10%. Katalah harga rumah 300,000, tuan-tuan nak booking, maknanya dia punya bayaran yang tuan-tuan kena buat 3,000 lah, 10% kan, ke 30,000? 30,000. Booking kena bayar 1,000. Kalau 1,000 ni kalau tuan-tuan jadi beli, dia kata kalau encik jadi beli 1,000 ni, dia jadi sebahagian daripada deposit, mana kena bayar baki 29,000. Kalau tak jadi, 1,000 ni hangus. Kecuali kalau loan tak lulus, dia pulang balik. Tapi kalau tuan-tuan dah booking, bayar 1,000, tiba-tiba tu ubah fikiran, tak nak beli rumah kat sini kot, nak beli tempat lain, 1,000 tu hangus. Jual beli ni dipanggil urbun. Urbun ni sah ke tak dalam mazhab Syafi'i? Tak sah. Yang kata sah mazhab Hambali. Dalam isu ni tuan-tuan tukar mazhab Hambali. Siapa yang jadi mufti tuan-tuan? Cina yang jual rumah. Tuan-tuan tak pernah tanya boleh ke tak?
bayar zakat fitrah pakai duit, ikut mazhab Syafi'i ke tidak? Tak boleh ikut mazhab Syafi'i. Mesti bayar guna barang yang kita wajib zakat tu apa? Padi. Bawa padi 5-6 guni pada pejabat zakat. Pejabat zakat pun terkejut. Mana aku nak letak guni ni? Yang bela lembu, 5 ekor lembu dia bawa. Yang bela kambing, 5 ekor kambing dia bawa. Ni pasal apa ni? Nak bayar zakat, dia kata. Pejabat agama kata tak ada. Dalam masalah ni kita tukar dah mazhab. Tukar ambil Hanafi. Boleh bayar guna nilai. Itu pandangan-pandangan mazhab lain yang kita ambil. Dan paling penting sekali, yang orang Melayu pertahan sungguh, sedekah Quran, bacaan Quran, sedekah bagi pada si mati, itu ikut Hambali. Tuan-tuan dok kata yang tak kunut ni sesat. Hambali sesat pada tuan-tuan. Tapi dalam bab bacaan Quran, tuan-tuan yang ambil mazhab Hambali.